Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Tiga Iklim. So, hari ni kita nak tekan gambar dekat Jambatan Brunei. So, sekarang kita kat Brunei. So, nanti lupa like, comment and subscribe. Okay, so jom kita tengok apa itu yang dekat Brunei. Korang kena saksikan gambar-gambar yang saya tangkap gambar, okey? So, korang jangan lupa tengok kejap, Okay, korang. So, sekarang kita dekat kedai makan tapi kita tak makan. Kita tarik kita pergi kedai sekejap. So, ni ada dalam plastik ni ada satu barang kita orang beli. Okay. So, yang pertama bunga kemboja. Pengepit rambut. And then kita beli ni kita beli dekat Super Safe. Ada plastik ni. Kita beli pengepit. So, kalau korang nak kat pengepit dia macam mana? Ini dia. Ada satu dan dua. Dia bagi dua je. Okay. So, dia beza tau. Satu jenis banyak, satu jenis kecil. Okay. Itu warna coklat. Ni dia. Besar sangat jam ni. Okay. Dan ni kita ada beli juga barang-barang yang lain tadi. Total kita beli pengepit rambut 1, 2, 3, 4. Saya beli 4 pengepit rambut. Itu satu span. Span apa tu kemas dulu. Ini saya punya. Jadi buang kemboja. Nampak? Okay, ni 1, 2. Ni RM2 dia baru. RM2.50. Dan kita beli span makeup. Okay, kita buka puff powder. RM1.50. Bagi dua. Macam ni. Lembut lah, nanti kita macam nanti warna macam ni. Jadi beza warna. Satu putih. Satu lagi macam oren-oren. Ni terlejang tu. Tu je kita beli. Ada lagi. Ada lagi tak korang? Tapi saya mampu tunjuk yang tu je. Ada lain tak boleh tunjuk.
kejap Total RM32. RM32 45 sen. Total RM32 45 sen. Itulah. Kita beli 6 barang. Turun. Kita belum bergerak lagi pergi ke Kota Kinabalu. Nanti dekat sana kita belanja-belanja kat sana. Itu dia. Kita masih dekat kedai. Okay. So korang kena tunggu kejap Kita nak pergi bergerak ke Kota Kinabalu. Okay. So jom. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Kak Iklim. So, hari ni sambung hari kedua. Kita nak pergi KK. Kita nak pergi Kota Kinabalu. Semalam saya tak sempat nak buat tunjuk-tunjuk bilik tu sebab semalam dah lewat. Okay. So, jangan lupa like, comment and subscribe. Okay. Jom kita tengok perjalanan pergi Kota Kinabalu. Sabar. Okay korang. So sekarang kita dekat immigration. Okay. Kita ada dekat immigration. Dulu. Kita ada dekat immigration sekarang. Dekat. Pandai pun. Immigration dah. Immigration nak pergi ke mana tak lupa. Okay. So korang dah tengok kan video tadi. Okay. So hari ni kita tak ada pergi mana-mana pun. Sebab kita nanti saya akan review hotel kita. Okay. So korang tunggu kat sana. Okay korang. So sekarang kita berhenti kejap. Kita nak pergi solat. Okay korang. Sepatutnya tadi kan kita dah nak sampai dah untuk ke Gunung Kota Kinabalu. Tapi kan dekat Kota Kinabalu tu perjalanan dia banjir. Jadi kita orang tak jadilah. Ni kita orang terpaksa tangguh. Kita orang patah balik. Kita orang pergi apa tu? Pergi ke sini balik. Okay. So korang tunggu kejap nanti kita bersama. Kita nak solat tu. Okay korang. So sekarang ni kita dekat Sabah. Kita ada dekat sini, kita takak-takak gambar dulu, tengok tu. Kita jumpa ni. #Justice for Zara. So, kita ada dekat Sipitang sekarang. Dekat Sipitang. Tengok cantik kan korang? Tengok saya zoom kejap. Oh, tak dapat lah korang. So, kita nak ambil gambar dulu kat sini. Orang lain pun tengah tengok kita. Ada panggilan apa yang dia cakap. I love you tu. I love you ma. I love you Ra. Okay, bye ma. Bye Ra. Okay, so kita nak tekak gambar dulu. Telefon abang nampak. Okey, kerasa kita dekat atas Gunung Kinabalu. Sejuk. Kita dekat atas Gunung Kinabalu sekarang.
Sebab pun. Tadi dekat gunung atas Gunung Kinabalu. Sejuk macam aircon. Kita dapat gambar dulu.